Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Husin dari Perkurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak dari kelas T2 S2 Perkuliahan 10. Jadi memegang nombor iaitu 2022 2023 40103. Jadi bagi subjek pengurusan tingkah laku, jadi mengimbau kenangan video yang lepas. Jadi kita tengok pelbagai karenah dan tingkah laku yang telah ditunjukkan oleh seorang kanak-kanak yang bernama Siti. Nak tahu tingkah laku dia apa? Okay, nanti kita saksikan. Jadi apakah model yang saya ingin diterapkan adalah first sekali teori pembelajaran operant, iaitu yang dipelopori oleh B.F. Skinner. Dan model yang digunakan adalah model apa? Model modifikasi tingkah laku yang dipelopori oleh siapa? Albert Bandura. Jadi jom kita saksikan video seterusnya. Let's go! Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Kenapa tak bermain je ni? Semua puasa ke hari ni? Puasa. Tuan ni tak puasa. Eme dengan ni tak puasa. Kylie dengan Siti tak puasa? Ya, tak puasa. Tak puasa. Kenapa tak puasa? Siti tak puasa. Siti. Saya puasa separuh hari. Separuh hari je. Kylie? Kylie memang tak puasa. Memang tak Cikgu, puasa. kenapa dia tak pakai tudung hari ni? Sebab kenapa tak pakai tudung, Siti? Tadi dia tak lepas dia. Tak, Kylie tarik. Lepas tu macam dah buruk. Ya, okey. Siti. Okey, tak apa. Siti Okey. menipu. Tak baik. Sebab semua nampak dah bertenaga dah semangat dah nak belajar hari ni. Okey, mula-mula kita nyanyi dulu lagu Hello, hello, how are you? Ingat tak lagu tu? Ingat. Okey, mari kita bersama. Hello, Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? How are you today? I'm fine, thank you. Okay, cepat. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine today. Siti, how are you today, Siti? I'm good, teacher. I am good. I'm good. Okay, good job. Good job. I'm good, tapi tadi Kylie kacau saya. Kylie kacau Dia awak? pagi tadi dia kacau saya. Dia Ni mesti dah lupa dah peraturan dalam kelas kita. Okey, mari kita ingat sama-sama ya. Tak ingat? Okey, yang pertama. Okey. Kalau cikgu mengajar tak boleh kacau kawan, tak boleh ganggu kawan. Yang kedua. Apa? Okey. Yang kedua apa, cikgu? Apa cikgu ni? Faham lah. Yang kedua, tak boleh nak bergerak merata-rata. Tak boleh nak berjalan situ, tak boleh nak berjalan sini tanpa arahan cikgu. Okey, yang ketiga. Siapa yang buat baik, cikgu akan bagi. Cikgu akan bagi ganjaran. Okey, cikgu akan bagi cop. Tengok cop, cantik tak? Tengok, masing-masing ada buku. Okey, buka buku ni. Siapa yang buat baik, cikgu akan cop satu. Okey, satu Mimi hari ni minum kat cikgu. Cikgu nak bagilah satu. Warna purple boleh, okey. Cikgu nak bagilah cop. Happy satu. Siti. Okey, kelas. Yes. Kelas. Yes. Siti. Cikgu nak tanya. Macam ni. Cikgu saya tolong
cikgu. Okey, bagus. Tengok Kylie. Okey, dah Kylie ni. Sebab Kylie buat baik kat cikgu. Cikgu nak bagi 1 cop dekat dia. Yeay. Siapa yang penuhkan cop ni akan dapat hadiah. Okey, Siti. Kita dua dapat. Siti tak dapat lagi. Bagi dulu. Okey, Siti. Baik. Siti. Bagi dulu. Ambil barang orang baik tak? Mesti tak Cuba jawab. Ni mencuri. Tak Siti. baik. Okey, baik ke tak buat macam tu? Baik. Kenapa tak baik? Dia balik. Dia balik Siti. Kenapa tak baik? Okey. Betul lah awak ni. Okey, Aidila, Cikgu nak Aidila tengokkan Siti boleh? Boleh. Sama-sama kita jaga kita. Jangan Kita buat jaga bisa. Ya. Ya. Okey, boleh? Ya. Okey, Siti. Disebabkan hari ni Siti nakal. Okey, kalau Siti nakal, Siti nampak tu. Siti nampak kerusi tu. Tak nampak. Tempat sunyi, tempat jauh daripada orang. Saya suka sunyi je. Tak takut ke? Saya tak takut. Ada momok. Ada cicak. Ada momok. Saya tak takut. Biarlah dia nanti dia duduk dia rasa. Ada Tuhan Ya, dia tengok. buat lagi salah. Cikgu 2 kali dah. Tuhan Okey. tengok kalau buat salah. Biar. Okey, Siti. Siti hari ni, okey Siti. Siti cikgu dari sini Siti. Okey depan. Cikgu nak panggil lah Siti sebab Siti hari ni bagus, aktif. Okey. Okey, Siti pegang. Okey, Siti tolong pegang. Okey kawan-kawan, tengok ni Siti pegang gambar apa? Rumah. Rumah. Okey, selain pada rumah. Okey. Orang. Mana Siti? Orang Siti? Dalam rumah ada orang. Ada orang. Okey, lagi ada apa lagi? Ada cermin. Ada cermin. Okey, ni perempuan ke laki ni? Perempuan. Laki lah. Laki ni? Perempuan. Perempuan. Kenapa perempuan ni? Sebab dia hitam Ada rambut. tudung. Dia pakai tudung. Ni siapa ni? Baby. Anak dia. Okey, ni ayah dia, ni emak dia dan ini Baby. anak dia. Okey. Ni siapa sini yang datang sekolah dengan ayah dia? Angkat tangan. Saya. Awak? Naik kereta ke motor? Motor. Motor. Aidila? Saya tak love. Jadi, mana? Pasti dia pusing. Love. Oh, kelas kita bocor. Okey, kelas. Yes. Kelas. Okey, sama-sama. Kelas. Yes. Kelas. Okey. Rupanya kelas kita bocor lah. Ya, ada hujan. Okey, cepat. Kita nak ambil kelas kita. Okey, tadi kita nampak apa tadi? Okey, Siti pegang balik. Okey. Nampak idea. Okey, ni apa ni? Tu bapa. Bapa dia ni? Mak. Mak dia ni? Anak dia. Okey, tadi Mira datang dengan ayah. Dengan apa tadi? Motor. Motor. Okey, Aidila. Aidila datang sekolah dengan siapa? Dengan mak. Dengan mak. Kalau dia Adilau. Aidila. Okey, Aidila datang dengan mak naik apa? Naik jalan kaki je. Wow. Sebab mak kita mengajar dekat dalam ni je. Oh, pandai pula cakap. Oh, rumah awak kat sini je. Ke awak mesti. Jauh lah sini. Tengok di mana ke Adilau Tak mesti. mau ikut Siti. Okey, Siti dah.
Siti datang sekolah dengan siapa? Tadi ini bukan nak. Okey, Siti nak bercakap. Okey. Tadi pembantu mama saya hantar saya. Pembantu mama awak datang naik apa? Jangan ada di rumah saya. Tadi dia hantar pakai kereta Alphard. Sama. Tadi saya nampak juga. Kita pakai Alphard. Wah. Saya ada kawan. Saya pakai Saya dengan kain best friend tau. Ya. Cikgu orang kain. Cikgu ada 4x4 je. Oh. Cikgu ada 4x4 je. Cikgu tahu. Tu kereta yang last cikgu. Yang kereta cikgu buat di pasar. Oh. Ha. Dia tidur. Cikgu tengok. Ha. Okey, Khaili. Khaili bukan. Okey. Tanya pula, Siti tanya Khaili. Siti tanya Khaili. Ha. Tanya Khaili datang dengan apa hari ni? Dia datang dengan dia sekali datang dengan saya tadi. Oh, dia datang dengan awak? Kami ada Alphard bersama. Wah. Saya ada gambar. Kami ada gambar betul-betul. Cikgu nak tengok tak? Nak. Saya nak tengok. Ada dalam iPhone 16 saya. Nanti tunjuk. Yang satu Nanti tak tunjuk nampak. kat cikgu. Ya. Okey. Tanya Khaili awak ada berapa adik-beradik? Jadi ada beradik berapa orang? Ha. 4 orang. 4 orang. Mimi. Ha. Mimi. Kenapa Mimi tak tidur di Mimi? Mimi ya ni je. Kenapa Mimi mengantuk? Saya puasa. Awak puasa. Tapi saya nampak dia minum tadi, cikgu. Mana ada? Dia minum bersahur lah. Ya. Dia tadi dia pergi tambas dia. Masa tu dia cuci muka, lepas tu dia minum. Mana Baiklah, ada? tuduh kawan tak baiklah tuduh kawan macam tu Siti. Ya, Tapi saya nampak Siti cikgu. jahat. Siti yang tak puasa. Saya memang tak puasa. Oh, puasa Tak apa. Yang mana puasa teruskan puasa. Okey Siti, bagus Siti sebab Siti bagus dengar cakap cikgu. Cikgu nak bagi job lah kat Siti. Very good. Wow, kenapa Siti je? Kita orang Saya baik pun. juga. Okey, kejap lagi kita nak buat aktiviti. Cakap Okey. juga. Okey Siti boleh duduk tempat balik. Kenapa Siti ada dua? Saya dapat job. Saya nak. Okey, kejap lagi okey. Job. Okey, sekarang cikgu nak bagi kertas satu seorang. And then kamu lukis Seorang satu lah cikgu, bukan satu seorang. seorang satu. Sorry Siti. Okey, Kecil ni. cikgu nak kamu duduk tempat masing-masing. Ingat tak peraturan tadi? Jangan bergerak, jangan kacau kawan. Duduk tempat, lukis gambar keluarga bahagia awak semua. Kalau yang ada mak, lukis mak. Tengok cikgu lukis. Ni ayah cikgu, ni mak cikgu, ni cikgu masa Kenapa kecil. cikgu kecil sangat? Ni masa cikgu kecil lah. Cikgu kecil ke? Cikgu tak ada abang besar. Cikgu anak tunggal. Tunggal tu apa cikgu? Tunggal tu seorang je. Oh. Okey. Okey, cikgu bagi seorang satu. Okey. Siti. Adi dah letih ni. Kalau cikgu nak beruang lah. Siti tengok, Siti sikit lagi nak dapatkan hadiah ni. Lagi 4 petak ni. Okey, jadi kena duduk bagus-bagus. Boleh? Okey, nah, satu seorang. Okey. Cikgu nak bagi masa 5 minit. Okey, kamu boleh lukis keluarga awak dan boleh warna sama-sama. Kita tengok siapa yang paling cepat siap, siapa yang paling cantik, kita nak bagi cop lagi. Okey. Cikgu tengok sini. Saya tak kacau pun. Saya tak kacau. Kan dah jatuh dah tengok tu. Siti, duduk tempat awak balik. Mana tempat duduk Siti Saya tadi? nak kawan Kylie. Jangan kacau kawan. Saya nak kawan Nak berkawan boleh tapi jangan kacau. Okey, boleh buat kerja sama-sama. Alah, kenapa tak nak 5 minit je kau. Kalau Siti tak duduk diam, Saya suka Siti duduk di sekali. tempat sana.
Wah, lukisan lah. Saya nak lah. Kita nak tinggal istana. Lukis keluarga bahagia. Nak lukis rumah ke, nak lukis anak-anak ke, nak lukis awak dah ada boyfriend ke Aidila? Aidila Ayah. mak ayah awak. Saya dengan adik saya. Adik awak nama apa? Aidil. Awak Aidila. Ini nama adik awak. Aidila tu lah. Fikir Fikri. Buruknya. Dah lah tu pandai pula. Saya dengar hari tu. Okey. Tengok. Wow. Kalau situ lukis apa tu? Ini istana saya. Istana awak. Ya. Awak duduk istana ke? Wow. Ya, betul. Bunyi apa tu? Siti nak pinjam kena cakap apa? Nak pinjam. Dah siap cikgu. Tak elok-elok. Okey, warna-warnakan. Dah lah tu. Warnakan. Okey. Mana keluarga awak? Tengok ni baguslah. Cikgu Aidila. Baguslah Aidila tengok. Aidila lukis apa tu? Ibu. Ayah. Ayah. Okey, ibu lukis ibu ayah dengan awak dengan adik. Okey, lukis sekali ibu ayah awak. Kalau tak, Saya tak mau kasi ibu ayah sebab ibu ayah saya jarang kat rumah. awak tak sayang ibu ayah awak. Tak. Saya nak pakai lah yang ni. Saya nak pakai Okey, kelas. Cikgu, dia ada warna hitam. Dia ambil saya punya. Apa Siti? Rebut dengan kawan. Dapat. Okey, Siti stand up. Okey, Siti. Siti kacau kawan. Okey, Siti bangun. Okey, bangun Siti. Rotan dia cikgu, rotan. Okey, Siti. Sebab Siti nakal. Okey, Siti nakal. Okey, Siti duduk sini. Okey, bangun. Okey, bangun. Okey, duduk sini. Saya punya. Okey, cikgu nak tengok Siti buat kerja sini. Ni. Yang lain teruskan warna. Wow, cantiknya. Apa yang cantik cikgu? Cantiknya awak lukis Cikgu macam rumah. terpaksa je puji. Yo. Diam. Cute-nya. Cikgu Okey. rasa benda mata nak toilet. Awak nak pergi toilet? Okey, boleh. Okey, hati-hati. Pakai selipar tau. Cikgu saya nak minta dia juga nak bayar. Tapi saya di mana dulu? Saya nak kecil. Sibuk dia. Cikgu. Nak pergi toilet. Okey, kejap. Kawan awak masuk dulu. Sama, saya nak pergi toilet. Saya dah siap. Sekali lagi 2 minit. Saya dah siap. Lagi 2 minit, cepat. Saya dah siap. Sekejap cikgu. Saya dah siap. Cikgu, saya dah siap. Okey, Siti. Siti tahu tak kenapa cikgu letak Siti dekat sini? Tak. So, cikgu jahat. Bukan cikgu jahat, cikgu tak niat pun nak hukum Siti. Cikgu letak sini sebab Siti ada buat kesalahan. Siti dah langgar peraturan. Saya tak apa-apa. Siti kacau kawan baik ke tak nak? Baik ke tak? Cikgu nak tanya. Tak nak. Aku baik Ah. je. Macam aku baik tak? Cikgu nak tanya, Siti kacau kawan baik ke tak? Tak baik. Tak baik. Jadi sebab itulah cikgu letak Siti kat sini. Sebab Siti kacau kawan. Kalau Siti tak kacau kawan, cikgu tak letak Siti dekat sini. Lepas ni nak kacau kawan lagi ke tak? Okey, bagus. Okey, Siti boleh duduk tempat. Boleh duduk tempat balik. Okey. Kawan dengan. Okey.
Titik mai dekat sini. Titik mai dekat sini. Aidila panggil Siti. Okey, minta maaf balik dekat Kaila, Kaili, dekat Aidila, dekat Mimi. Apa ni Kaili dia dulu? Minta maaf balik dekat Kaili. Minta maaf dekat situ salah suruh nama. Sorry Kaila, Kaili. Kaili lah. Okey, minta maaf dekat Kaili. Kaili minta maaf. Okey, minta maaf juga dekat Mimi. Minta maaf juga dekat Mimi. Dekat Aidila sekali. Okey, bagus. Okey, dah siap ke? Dah. Belum. Okey, kalau dah siap. Wow, Belum. Belum, okey. Lagi seminit. Okey, lagi seminit. Lagi seminit. Jadi kita nak buat aktiviti lain pula. Kita nak pergi main dekat luar pula. Kita nak pergi main dekat luar pula. Serius ke cikgu? Ya, serius. Cikgu dah lah, saya dah siap tadi. Siapa kita ambil tadi? Okey. Ayolah, okey. Siapa yang dah siap hantar kat sini. Hantar kat depan. Semua tepi, sorry lah. Oh, cantiknya. Okey, jangan lupa tulis nama belakang. Cantik dah yang Cikgu saya taruh dia je. Okey. Sikit lagi. Kali hitam saya. Kali hitam saya. Okey. Ni. Okey, tulis nama. Awak tahu Saya tak tak macam mana reti. dia tulis nama? Saya dah reti sebab mak saya ada suara dekat rumah. Daripada 1 tahun Saya tak harus. reti, teacher. Ni nak ajar. Tak payah. Tak reti. Okey, Ya, Mimi tapi memang kita tak ada mata tuliskan ID ni. lah. Pedih. Tolong. Kenapa? Ada benda tak? Okey dah. 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 Okey, lagi 10 saat. Kita siap. 9, 8. Kenapa mata awak? Pedih. Pedih. Nanti kita sapu ubat. Okey, jangan sentuh. Nanti makin pedih. Sekejap lagi kita sapu ubat. Okey. Wow, Siti dah siap. Cikgu tak ada warna hijau. Ada warna hijau, ni warna hijau. Ni boleh tak nak pinjam? Saya ada warna hijau. Wah, bagus je Siti. Saya kecap Okey, dia. sebab Siti bagus, cikgu nak bagi Give me cok five. satu lagi. Siap. Bagus Siti. Sikit lagi Siti dah nak dapat dia. Saya pun nak juga. Okey, hantar dulu. Nanti cikgu bagi cok. Siapa yang dah hantar? Aidila dah hantar. Ya. Bagi cok lah dekat Aidila. Dia ini, terima kasih. Okey. Nah. Dah, awak dah siap? Nah. Kali ni awak dah siap? Okey, Mimi, nama awak. Sekejap aku tulis belakang ni. Mimi. Okey. Okey, sebab semua dah siap. Jadi Cikgu, mata saya sakit lah. Cikgu. Mata saya sakit. Jadi kita sapu ubat. Kita sapu ubat sekejap ya. Sebelum keluar, boleh? Cikgu ada ubat ke? Ada dekat sana. Jadi kita ambil sapu ubat. Okey, semua dah hantar. Okey, Ya. Mimi dah hantar. Mana Mimi? Buku Mimi. Okey ni. Mimi dapat 1 cok. Okey, Kaili pun dah hantar. Kaili dapat 1 cok. Aidila pun dah hantar. Dapat 1 cok lagi. Siti mana kertas Siti Okey, Siti pun dah hantar. Dapat 1 cok. Kenapa Siti banyak? Siti banyak. Sebab Siti Siti tadi nampak. berkongsi dengan kawan. Saya pun berkongsi. Lepas tu dia Saya minta maaf. pun. Saya mau maafkan. Okey, jadi nanti next activity kalau buat bagus lagi dapat 1 cok lagi. Boleh? Okey, bagus semua. Okey. Sekarang kita dah nak keluar. Okey. Ingat tak lagu sebelum keluar kelas? Okey. Ding dong bell, we are going home. Goodbye teacher, goodbye friends. See you all tomorrow. Okay, bye-bye. Bye. Dah tengok kan video tadi? Menarik tak? Jadi itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.